Dengan bayaran secara imbasan kod QR, ia memudahkan anda untuk membuat bayaran atau pindahan duit dari akaun bank lain ke akaun bank anda dan sebaliknya. Jadi dalam video ini, kami nak kongsi dengan anda cara mudah untuk hasilkan kod QR Duit Now Bank Islam di aplikasi BIMB Mobile. Pertama sekali, selepas anda buka dan masuk ke aplikasi BIMB Mobile, pada laman utama ini tekan scan QR. Kemudian tekan receive. Gambar QR ini boleh disimpan untuk diimbas kemudian, sama ada anda screenshot saja laman ini untuk print di kemudian hari, atau tekan pada share QR code dan kongsikan gambar kod QR ini kepada orang lain, sama ada melalui WhatsApp, Telegram, email dan sebagainya. Atau anda juga boleh hasilkan kod QR untuk menerima sejumlah bayaran dengan amount yang tertentu dengan menekan pada enter amount. Selepas itu, masukkan saja amount tersebut dan tekan done. Ia akan hasilkan kod QR untuk terima amount bayaran tadi. Tetapi kod QR ini hanya boleh digunakan dalam tempoh 60 saat selepas dihasilkan. Selepas ini, sekiranya keluarga atau rakan ingin buat pindahan duit ke akaun bank Islam anda, imbas saja kod QR anda bagi lakukan pindahan wang tersebut tanpa perlu lagi masukkan nombor akaun bank anda. Jika anda menghadapi sebarang masalah atau mempunyai pertanyaan, boleh terus hubungi dengan pihak Bank Islam. Setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa subscribe atau follow Alih Gadget untuk pelbagai tutorial terkini. Bye!